Hai korang, semoga sihat-sihat selalu. Hari ni I excited sikit lah nak buat video. Selalunya buat video time weekend je. Sebab hari ni I terima Pete Moss Holland. I baca banyak review pasal Pete Moss ni. Katanya memang bagus untuk semai-semai tanaman kita. Jadi I pun excited lah nak try hari ni. Untuk media tanam hari ni I gunakan Pete Moss Holland ni, and then I mix dengan coco peat dengan kompos sikit. And hari tu I tengok ada video orang guna bekas-bekas recycle macam ni untuk semai biji benih. Jadi I macam tertarik lah kan. So I pun gunalah apa-apa jenis bekas yang ada kat rumah ni. Untuk yang ni I tebuk manual. Okay, tak adalah nak pakai-pakai yang elektrik tu sebab I buat kat luar. Jadi tak ada plug nak tarik. Untuk hari ni I nak semai biji benih kangkung, and then I ada sawi, I ada biji benih bayam. Tengoklah nanti apa yang I rasa I nak semai lah. Ni I nak fokus untuk buat lubang-lubang saliran air dulu supaya dia tak bertakung kat dalam tu. Sebenarnya kalau untuk semaian pakai Pete Moss saja pun dah okey dah, tapi I biasalah I memang akan campur sikit dengan kompos and then coco peat supaya dia punya nutrient tu lagi banyak lah. And time sembahyang ni sebelum dia bercambah, I tak akan letak baja dululah. Bila dia dah start bercambah, dah start membesar, nanti baru I akan slow-slow letak baja. Letak baja AB, and then nanti dia dah besar, dah berbunga, dah berbuah, kita akan tukar pada baja buah atau baja bunga pula. Yang penting dalam pertanian ni kan, satu ilmu lah. Rajin-rajin tengok konten-konten orang lain, and then kena baca-baca sikit kan pasal tanaman, pasal tanah, pasal media semaian. InsyaAllah pokok yang korang guna nanti subur. As for me, media semai I memang selalu guna Pete Moss, lepas tu coco peat dengan kompos, sebab tu paling senang nak dapat kan. And as for now, sepanjang I guna media semaian campuran macam ni, Alhamdulillah pokok-pokok I semua subur-subur. Okey, yang tadi I letak kangkung, kali ni I letak bayam merah pula. I selalu bercucuk tanam ni as one of my terapi kot. Nak release stress kan, nak isi masa. Kadang-kadang kan rasa macam stres sangat tu kan, pergi tanam-tanam ni, pergi tengok-tengok pokok ni kan, hilang kejap stres. Yang I susun kat rumah I banyak botol-botol cordial macam ni, bekas-bekas macam ni. So bila tengok orang tanam guna apa ada kan, barang-barang recycle macam ni, I rasa macam tertarik lah nak try. That's why lah I try. Tengok pokok bendi ni pun dah start berbuah. Yang ini pula pokok kacang hijau. Anak I saja je buat eksperimen semai-semai biji benih kacang hijau tu, alih-alih tumbuh juga dia, Alhamdulillah. Yang ni pokok-pokok bunga sunflower I, yang ni dah nak buka ni, tak sabar. Yang area sini pokok sunflower dia yang jenis rendang-rendang yang kecil-kecil tu, dia bukan jenis sunflower yang besar sangat tu. Tapi itulah, tak sabar betul nak tengok sunflower ni mekar. I rasa lagi seminggu dua dia dah start dah start kembang lah ni, dah start mekar. Yang ini pula pokok tembikai, tapi bukan jenis tembikai yang besar tu tau, dia jenis tembikai mini tu. Kalau korang nak tanam dalam pasu pun boleh je. Ni ada zucchini, yang ni ada pokok pokok timun. Ni hari-hari anak I tanya, mana bunga betina dia, mana bunga betina dia, tak jumpa-jumpa. Alhamdulillah hari ni ada juga bunga betina dia. Pokok zucchini I kena serangan leaf miners. Selalunya kalau leaf miners ni I boleh tutup mata lagi lah, potong buang, sebab dia tak rosakkan sangat lah pokok tu sendiri. Cuma daun lah nanti bila dah teruk sangat, nanti pokok tu susah, daun tu susah nak buat proses fotosintesis. So nantilah petang-petang sikit lah baru I sembuh dengan racun serangga organik. Biasa kalau tak berapa teruk sangat, I potong daun tu, I buang jauh-jauh, jangan letak dalam kompos ke. I memang akan buang terus dalam sampah, settle. Sebab I kalau boleh tak naklah kerap-kerap sangat spray dengan racun serangga tu kan, tak elok pun sebenarnya. Sikit-sikit tu okey lah, sebulan sekali macam tu I buatlah pest control. Kalau lain-lain kita control sendiri. Yang ini bunga sunflower I yang paling besar.
Ni I semai yang paling lambat, tapi dia yang paling besar sekali buat masa ni ya, subur betul. Yang ni pokok bendi entah bila masa I semai kat sini pun tak tahulah, rasa macam biji benih tu jatuh je kot. Yang ni pokok dwarf tomatoes. Yang ni pun sama, ada leaf miners tu. Buang je lah dia punya yang mana yang terkena tu, and then nanti tengok-tengok kalau ada dia punya leaf miners tu, I picitkan je biar dia pergi bertemu Tuhan. Macam I cakap lah, sebulan sekali je I spray dengan racun serangga. Kalau yang lain-lain tu kadang-kadang I spray pakai apa nama ni, rendaman kulit bawang merah. Kadang-kadang I kisar garlic dengan cili, lepas tu letak sabun basuh pinggan sikit, spray macam tu je lah. Tengok ni, pokok bendi I ni paling besar tau. Yang dua ni tak tahulah diorang makan apa, rasa sama je aku bagi makan, tapi dia paling gemuk ni pria I. Hari tu I dah tuai dah 2 biji, Alhamdulillah ada lagi buah dia. Lepas tu hari tu ada satu kali tu entahlah binatang apalah yang makan peri aku, kuang asam betul, berlubang perinya. Yang ni I cek ada lagi buah kecil-kecil ni. Semoga besar lah ya. Atas ni pun ada satu lagi.